diatur lah. Tak ada VIP pass kan masing-masing. Setiap kali kena cover game Perak, mesti yang nak singgah kat kedai ni. Ini yang special, bukan special, tak yang special. Yang ni yang biasa je hari ni. Ada ayam goreng dengan telur masin saja. Nasi ganja ni kenapa panggil nasi ganja ya bang? Sebab dia ada ganja-ganja sikit dalam. Dia dianggap nasi yang killer, dan killer itu disamakan dengan ganja, maka namanya ganja sejak dah lama dah sepanjang gelaran ni. Kan dia musuh tradisi sikit lah. So macam ada banyak history melibatkan dua pasukan ni lah. So tadi nampak tak? So tu bas bila JDT nak datang main dekat Perak lah. So sekarang ni kita nak pergi ke Padang. Ni Pakcik Ahmad lah ni. Pakcik Ahmad Bapak Mia Ahmad. Tengah gosip ni, gosip pasal menantu. Saya saja lah kan. Menantu dia. Izam Tarmizi. Sekarang ni kita kat bilik komentari Tabah ni, Abang Tabah dengan Abang Mak Syarul. Tadi dah hujan, padang agak basah. Hari ini akan menambahkan kerancakan perlawanan malam ini. Jadi 50-50. Perak menang ni. Tak ada juga. Saya juga? pun tak ada bias mana-mana. Sebab dua-dua pasukan last two game ni dia menang dua-dua. 50 lah game ni. Okey. Tu aja. Okey, gomo kata gomo. Tiba-tiba. Tiba-tiba. Kejar yuk, kejar. Luaskan kuasa JDT. Ya, betul. Yeah. Terbaik. I just can say in Malay, keluar, kiri, kanan, 1, 2, 3, this is all. That's all. Yes, very difficult. Bye. Siapa lagi dia main bola? Adi Tira. So macam ni lah rutin lepas habis je interview sessions dengan coaches and players. So tukarlah kasut kan. Kita pakai high heels ni sebab nampak presentable lah. Nampak proper sikit. Abang balik dah call. Hello? Bang. I nak keluar sekarang. Dekat mana? Parking depan Okay.